Kisah cinta senja Puan Aminah. Pengenalan. Pada suatu pagi, ketika Puan Aminah sedang memasak laksa Sarawak di dapur, tiba-tiba dia merasakan sepasang tangan melingkari pinggangnya dari belakang. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kali pertama dia dipeluk sebegitu dan sentuhan itu terasa amat berbeza daripada sentuhan arwah suaminya. "Jangan lepaskan saya," dia cuba melepaskan diri, tetapi pelukan itu semakin erat. "Sekejap sahaja, biarkan saya begini sebentar." Kata-kata itu membuat seluruh tubuhnya menggigil. Puan Aminah, 64 tahun, telah hidup sendiri selama 5 tahun sejak kematian suaminya. Dahulu, dia adalah seorang ejen insurans yang berjaya dengan pendapatan bulanan yang lumayan. Dia suka bertemu orang, tetapi suaminya tidak menyukai dia bekerja di luar. "Untuk apa wanita keluar bekerja? Cukup jaga saya di rumah," kata suaminya. Akhirnya, Puan Aminah berhenti kerja. Dia fikir tidak mengapa kerana perniagaan kilang suaminya berjalan lancar. Dia menghabiskan 20 tahun menguruskan rumah tangga. Namun, 5 tahun lalu, suaminya meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya akibat mabuk. Sejak itu, dunianya hancur. Suaminya meninggalkan hutang yang tersembunyi, kilang ditutup dan rumah mereka terpaksa dijual, simpanan mereka habis dan kerana tidak mahu membebankan anaknya, dia mula bekerja sebagai pembantu rumah. Pada mulanya, ia hanya demi wang. Semua wang simpanannya telah dihabiskan untuk menjaga ibu mertuanya yang sakit, bayaran hospital, bayaran rumah penjagaan, yang tinggal hanyalah akaun bank yang kosong. Dia telah menghadiri beberapa temu duga, tetapi semuanya terasa dingin dan merendahkan. Kemudian, dia melihat iklan. Mencari pembantu rumah untuk rumah seorang Tan Sri yang tinggal sendiri. Ini adalah iklan terakhir yang menarik perhatiannya. Dia pergi ke rumah Tan Sri Razak, seorang lelaki berusia 73 tahun yang tinggal di sebuah rumah besar. Jujur, pada mulanya dia rasa teragak-agak. Bekerja di rumah seorang lelaki yang tinggal sendiri, adakah ini sesuai? Tetapi dia terdesak memerlukan wang. "Saya boleh lakukan semua, mencuci, memasak, mengemas," katanya pada temu duga pertama. Dia hanya memerlukan pekerjaan. "Saya telah tinggal bersendirian untuk waktu yang sangat lama. Saya benar-benar bosan," kata Tan Sri Razak. Suaranya dipenuhi kesepian. Permulaan hubungan. Sejak hari pertama, ada sesuatu yang berbeza. Dia tidak seperti majikan lain. "Kita makan tengah hari bersama. Saya tidak suka makan sendirian." Dahulu, dia pasti akan menolak. Tetapi melihat matanya yang kesepian, dia tidak dapat menolak. Makan bersama setiap hari adalah permulaan segalanya. Sebulan kemudian, segalanya mula berubah. Tan Sri Razak mula berubah. Setiap kali dia memasak, Tan Sri Razak akan muncul di dapur. Pada mulanya, dia fikir Tan Sri Razak hanya ingin melihat-lihat. "Puan Aminah, bagaimana awak boleh memasak begitu sedap?" Pujian itu membuatkannya gembira. Sejak kematian suaminya, tiada sesiapa yang memuji masakannya. "Hanya keikhlasan, Tan Sri," katanya. Pipinya memerah. Tetapi ada sesuatu yang pelik. Tan Sri Razak mula belajar memasak di sampingnya. "Saya hanya tahu masak mi segera. Arwah isteri saya yang selalu memasak." Kata-kata itu menyentuh hatinya. Dia faham betapa kesepiannya hidup bersendirian. Pada suatu hari, ketika dia sedang membasuh pinggan, Tan Sri Razak datang mendekat dari belakang. "Puan Aminah?" "Ya?" Dia berpaling dan mata Tan Sri Razak berbeza. "Terima kasih. Sungguh." "Untuk apa, Tan Sri?" "Rumah ini seperti hidup kembali." "Terima kasih kepada Puan Aminah." Kata-kata itu menghangatkan hatinya. Sesuatu telah berubah. Udara, suasana, hubungan mereka. Jika dahulu, dia akan menetapkan batas. Pembantu rumah adalah pembantu rumah, majikan adalah majikan. Tetapi kali ini berbeza. "Saya juga suka datang ke sini," katanya. Tan Sri Razak tersenyum lebar. Senyumannya sangat hangat dan dia merasakan seperti ada seseorang yang benar-benar melihatnya setelah sekian lama. Semasa menjadi ejen insurans, dia bertemu ramai lelaki. Tetapi perasaan ini adalah yang pertama kali. Hati yang tulus tanpa perhitungan. Apa yang akan saya lakukan tanpa Puan Aminah? Setiap kali Tan Sri Razak berkata begitu, hatinya terasa sakit.
Kerana dia merasakan hal yang sama, mereka mula berbual tentang pelbagai perkara semasa makan malam. Dia mendengar cerita tentang masa muda Tan Sri Razak dan tentang arwah isterinya. Dia tidak tahu kesepian itu begitu menyakitkan. Saya pun begitu, kata Tan Sri Razak perlahan. Mereka telah menjadi dua jiwa yang memahami kesepian masing-masing. Malam, hujan dan pengakuan hati. Pada malam itu, sesuatu yang tidak pernah dia sangka-sangka berlaku. Dia bekerja lebih lewat daripada biasa dan tiba-tiba hujan lebat turun. Dia datang tanpa payung. Bagaimana awak nak pulang dalam hujan begini? Tidurlah di sini malam ini. Tidak mengapa, saya boleh panggil teksi. Teksi pun susah nak dapat. Lihatlah cuaca ini. Hujan benar-benar lebat, dia terpaksa menginap. Tidurlah di bilik tetamu. Saya akan siapkan tuala dan baju tidur. Tan Sri Razak menguruskannya dengan teliti. Dia tidak ingat bila kali terakhir dia dilayan sebegitu. Sekitar jam 11 malam, dia tidak boleh tidur. Tidur di rumah orang lain terasa janggal. Jadi dia pergi ke dapur untuk minum air. Tan Sri Razak juga ada di sana, berdiri di tepi tingkap, memerhatikan hujan. Tidak boleh tidur? Ya, Tan Sri pun begitu. Kadang-kadang ada malam begini, banyak sangat fikiran, esok ada perjanjian penting lagi. Perbualan mereka berlangsung dalam gelap. Anehnya, hatinya berasa tenang. Apa yang Tan Sri fikirkan? Dia bertanya. Tentang kesepian. Perniagaan saya berjaya, tetapi tiada siapa di rumah apabila saya pulang. Puan Aminah pula, saya pun lebih kurang sama. Pada ketika itu, kilat menyambar. Wajah Tan Sri Razak kelihatan jelas seketika dan dia melihat ekspresi sedih. Takut ke? Tan Sri Razak bertanya apabila dia sedikit terkejut. Sedikit. Kemudian Tan Sri Razak memegang tangannya. Tangan yang hangat, tidak mengapa, saya ada di sini. Kata-kata itu membuatkannya sebab sejak kematian suaminya, bila kali terakhir dia mendengar kata-kata sebegitu? Tan Sri? Ya, terima kasih. Untuk apa? Tan Sri melayan saya sebagai manusia. Di rumah lain, saya seperti tidak wujud. Hanya seorang pekerja. Puan Aminah adalah orang yang istimewa. Kata-kata itu membuat jantungnya berdebar. Sungguhkah? Hujan turun sepanjang malam. Mereka duduk di ruang tamu dan berbual tentang pelbagai perkara. Cerita masa muda, impian yang pernah ada, penyesalan. Saya pun ada banyak impian semasa muda. Impian apa? Berjaya sebagai ejen insurans. Tetapi saya berhenti selepas kahwin. Tidak menyesal ke? Dulu ya. Sekarang, saya tidak pasti. Tan Sri Razak memandang tepat ke matanya. Sekarang, apa yang paling berharga? Masa ini, dia menjawab dengan jujur. Saya pun begitu. Mereka berbual sehingga subuh. Di luar tingkap, hujan telah berhenti. Sudah lewat, saya perlu pulang. Lewat begini, tidurlah sehingga pagi. Tidak mengapa. Saya perlu pulang. Tan Sri Razak menunjukkan riak wajah kecewa. Baiklah, berhati-hatilah. Ya, terima kasih untuk malam ini. Tetapi ada sesuatu yang pelik. Dia berasa berat hati untuk berpisah. Dalam perjalanan pulang, dia berfikir ada sesuatu yang telah berubah. Perasaannya terhadap Tan Sri Razak. Sejak hari itu, dia semakin menanti-nantikan masa bersama Tan Sri Razak. Pengakuan cinta dan cabaran. Keesokan harinya, jantungnya berdebar ketika dia pergi bekerja. Tan Sri Razak telah menyediakan 2 cawan kopi dan menunggunya. Cijuh Lena? Ya. Tan Sri pun? Sejujurnya, saya tidak dapat tidur langsung. Kata-kata itu mengejutkannya kerana dia juga begitu. Kenapa? Saya terus teringat perbualan kita semalam. Mereka duduk minum kopi, suasananya janggal, tetapi bukan janggal yang buruk. Puan Aminah? Ya. Setelah lama teragak-agak, Tan Sri Razak mula bercakap. Bolehkah saya berterus terang? Ya. Saya suka Puan Aminah. Ya Allah, Tan Sri Razak meluahkan perasaannya. Tan Sri, pada mulanya, Tan Sri hanya seorang yang saya hormati. Tetapi entah bila, saya mula menantikan sepanjang hari, menantikan masa Puan Aminah datang. Walaupun ada masalah di pejabat, saya dapat bertahan memikirkan Puan Aminah. Jantungnya mula berdebar. Saya pun begitu.
Itu adalah pengakuan yang sangat jujur. Tetapi kita tidak boleh begini, Tan Sri. Kenapa? Saya hanya pembantu rumah dan Tan Sri menguruskan syarikat besar. Itu tidak penting. Saya menghabiskan hidup saya mengejar perniagaan, tetapi saya terlepas perkara yang penting. Air mata bertakung di mata Tan Sri Razak. Saya hidup sendiri selama 10 tahun sejak kematian isteri saya. Saya tahu betapa sakitnya kesepian itu. Puan Aminah pun begitu, bukan? Betul, saya juga hidup sendiri selama 5 tahun. Bolehkah kita saling bergantung? Bagaimana dia boleh menolak pandangan mata yang penuh harapan itu? Saya takut. Takut apa? Takut terluka lagi. Takut bersendirian lagi setelah bergantung. Dia teringat kesakitan kehilangan suaminya. Saya pun takut. Tetapi yang lebih menakutkan adalah menjadi tua sendirian. Tan Sri Razak memegang tangannya. Mari perlahan-lahan. Saya tidak akan membebankan awak. Sentuhan hangat itu mencairkan hatinya. Sungguh, perlahan-lahan. Ya, sebanyak mana yang Puan Aminah mahu. Pada hari itu, mereka meluahkan perasaan jujur mereka. Mereka berkongsi luka dan ketakutan masing-masing. Masa muda, saya tidak tahu apa itu cinta, katanya. Sekarang tahu, sedikit. Saya rasa ia adalah tentang memahami dan menghargai satu sama lain. Betul, saya pun fikir begitu. Dahulu, dia pasti akan menafikan perasaan sebegitu, cinta pada usia tua, tetapi sekarang dia berbeza. Tan Sri, ya, berikan saya masa untuk berfikir. Tentu, tiada tergesa-gesa. Saya akan tunggu. Begitulah mereka melangkah ke fasa baru. Ujian dan pengorbanan. Seminggu kemudian, krisis yang tidak disangka-sangka melanda. Masalah sebenar baru bermula. Seminggu kemudian, anaknya tiba-tiba pulang ke rumah. Mak kerja di mana sekarang? Saya bekerja sebagai pembantu rumah di rumah Tan Sri. Orang macam mana? Berapa umurnya? Lebih 70 tahun. Dia tinggal sendirian. Wajah anaknya menjadi muram. Berhentilah kerja begitu. Apa kata orang? Hatinya terasa sempit. Dia tidak sangka anaknya akan berkata begitu. Mak perlukan duit. Kalau begitu, saya akan berikan duit belanja. Jangan buat kerja begitu. Sampai bila awak nak tanggung saya, mereka bertengkar. Anaknya memikirkan reputasi, dia memikirkan realiti. Apabila dia pergi ke rumah Tan Sri Razak hari itu, hatinya berat. Wajah awak tidak gembira hari ini. Ada apa-apa masalah? Anak saya suruh saya berhenti kerja. Kenapa? Kerana saya bekerja di rumah lelaki yang tinggal sendirian. Tan Sri Razak terdiam sebentar. Jadi awak akan berhenti? Suaranya bergetar. Saya tidak tahu. Fikiran saya berserabut. Sebenarnya, dia juga risau. Semakin mendalam perasaannya terhadap Tan Sri Razak, semakin berhati-hati dia. Puan Aminah? Ya? Adakah saya telah membebankan awak? Apa maksud Tan Sri? Kerana saya meluahkan perasaan saya tempoh hari. Tidak, bukan itu. Tetapi adakah benar begitu? Semakin dia rapat dengan Tan Sri Razak, semakin dia berasa tertekan dengan pandangan orang lain. Malam itu, dia tidak dapat tidur. Dia terus berfikir, adakah ini betul? Patutkah dia mempunyai perasaan sebegitu pada usianya? Keesokan harinya, Tan Sri Razak yang memulakan perbualan. Awak banyak berfikir semalam, kan? Ya. Saya pun begitu. Apa yang Tan Sri fikirkan? Saya rasa saya terlalu tergesa-gesa. Saya rasa saya telah menyusahkan Puan Aminah. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Bukan salah Tan Sri. Jadi apa masalahnya? Saya tidak mempunyai keberanian. Itu adalah jawapan yang sangat jujur. Keberanian apa? Keberanian untuk memulakan semula. Keberanian untuk mengabaikan pandangan orang lain dan keberanian untuk mencintai lagi walaupun mungkin gagal. Tan Sri Razak memegang tangannya. Saya pun begitu. Saya takut. Sungguhkah? Ya. Tetapi yang lebih menakutkan adalah kehilangan Puan Aminah. Pada ketika itu, air mata mengalir. Saya pun begitu. Kalau begitu, mari kita beranikan diri bersama. Bagaimana? Perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Pandangan mata Tan Sri Razak hangat. Berikan saya lebih masa. Saya perlu memujuk anak saya juga. Berapa banyak pun,
Saya akan tunggu. Dalam perjalanan pulang hari itu, dia berfikir. Di satu sudut hatinya, dia takut, tetapi di sudut lain, dia teruja. Sakit dan penjagaan. Namun, beberapa hari kemudian, masalah yang lebih besar timbul. Dia jatuh sakit dengan demam panas, tetapi tetap pergi bekerja. Dia tidak mahu kehilangan gaji. Jika dia tidak bekerja sehari, dia kehilangan gaji sehari. Puan Aminah, kenapa wajah awak begini? Tan Sri Razak terkejut. Cuma demam sikit. Tidak mengapa. Apa yang tidak mengapa? Demam awak tinggi begini. Ketika dia sedang mengemas, dia pening dan hampir rebah. Aduh, Tan Sri Razak berlari dan memapahnya. Kenapa datang bekerja jika sakit? Awak patut pulang dan berehat. Tidak mengapa. Cuma siapkan kerja ini. Puan Aminah, Tan Sri Razak meninggikan suara buat kali pertama. Kesihatan itu utama. Apa pentingnya wang? Kata-kata itu menyentuh hatinya. Sejak kematian suaminya, siapa yang pernah risaukan kesihatannya sebegitu rupa? Tan Sri Razak membaringkannya di bilik utama dan memasak bubur sendiri. Makanlah, mungkin tidak sedap kerana saya yang masak. Dia menyuap sesudu dan air mata mengalir. Sejak bila dia hidup tanpa kehangatan sebegitu, kenapa menangis? Tidak, hanya Tan Sri Razak meletakkan tangannya di dahinya untuk memeriksa suhu. Sentuhan itu sangat hangat dan dia merasakan seperti dijaga oleh seseorang setelah sekian lama. Puan Aminah, saya juga sudah lama hidup sendirian. Saya tahu betapa sakitnya kesepian itu. Tan Sri, jangan paksa diri. Kesihatan itu utama. Tetapi kerja itu saya akan uruskan. Hari ini ada mesyuarat penting tetapi saya telah batalkan. Tan Sri tidak sepatutnya berbuat begitu. Puan Aminah lebih penting daripada kerja syarikat. Pada hari itu, Tan Sri Razak sendiri yang mencuci pakaian dan pinggan mangkuk. Walaupun kekok, tetapi dengan penuh keikhlasan. Betul ke saya lipat begini? Dia bertanya sambil melipat pakaian. Lipat 2 kali lagi. Dia mengajar dari katil. Anehnya, walaupun sakit, hatinya terasa hangat. Puan Aminah. Ya? Baru sekarang saya faham betapa kerasnya awak bekerja. Apa maksud Tan Sri? Awak lakukan semua ini sendirian setiap hari. Kata-kata itu membuatkan dia menangis lagi. Kerana itu kerja saya. Sekarang, awak tidak sendirian lagi. Tan Sri Razak memegang tangannya. Saya ada di sini. Kata-kata itu melepaskan kesepian yang terkumpul selama 5 tahun mengalir keluar bersama air mata. Pada malam itu, Tan Sri Razak sendiri memasak bubur nasi untuknya. Sedap ke? Ya, sangat sedap. Sebenarnya rasanya agak hambar, tetapi keikhlasan itu sudah cukup. Puan Aminah, selepas ini, jika sakit, beritahu saya. Janji, jangan pendam sendirian. Malam itu, dia tidur lena. Lena dengan tenang setelah sekian lama. Keesokan paginya, apabila dia bangun, demamnya telah banyak menurun. Tan Sri Razak sudah menyiapkan sarapan. Sudah banyak pulih. Berkat Tan Sri. Kita saling membantu. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Mereka menjadi lebih daripada sekadar suka sama suka. Mereka benar-benar saling menyayangi. Lamaran dan kehidupan baru. Seminggu kemudian, Tan Sri Razak memanggilnya. Wajahnya kelihatan serius. Puan Aminah, duduklah. Dia bimbang jika ada berita buruk. Ada sesuatu yang penting saya nak beritahu? Ya. Saya akan berterus terang. Setelah lama teragak-agak, Tan Sri Razak mula bercakap. Saya tidak dapat membayangkan sehari tanpa Puan Aminah. Setiap pagi, saya menantikan masa Puan Aminah datang. Mendengar suara Puan Aminah menjadi sebahagian daripada hidup saya. Di pejabat pun, saya hanya memikirkan Puan Aminah. Hatinya berasa hangat. Saya pun begitu. Sungguhkah? Ya. Datang ke rumah ini adalah masa yang paling gembira dalam sehari. Tan Sri Razak menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu, saya ada cadangan. Cadangan apa? Jangan lagi menjadi pembantu rumah dan majikan. Mari kita menjadi keluarga sebenar. Dia terkejut. Adakah ini lamaran? Puan Aminah, mahukah awak tinggal bersama saya? Jantungnya berdebar kencang. Tan Sri, jika keberatan, fikirkanlah perlahan-lahan
tetapi perasaan saya tulus. Saya pun sebenarnya, saya pun ingin bersama Tan Sri, tetapi kenapa? Saya tidak tahu sama ada saya boleh. Adakah saya sesuai untuk Tan Sri? Sesuai atau tidak penting. Yang penting, kita saling suka, bukan? Itu betul. Apa kata anak saya? Pujuklah dia, berikan masa. Keesokan harinya, segalanya mula berubah. Cara Tan Sri Razak melayannya, perasaan yang dirasakan di rumah ini, semuanya berubah sepenuhnya. Aminah, hari ini kita masak apa? Tan Sri Razak kini memanggilnya Aminah. Apa sahaja yang Abang Razak suka? Dia juga, atas cadangan Tan Sri Razak, memanggilnya Abang Razak. Masa-masa memasak bersama, makan bersama, membasuh pinggan bersama. Inilah kebahagiaan sebenar. Aminah, ya, terima kasih. Untuk apa? Kerana memberi saya peluang untuk mencintai lagi pada usia ini. Saya pula yang patut berterima kasih kerana memberi saya sebab untuk hidup semula. Perbualan sebegitu menjadi rutin harian mereka. 3 bulan berlalu, mereka benar-benar menjadi seperti keluarga. Pada suatu hari, Abang Razak berkata kepadanya, Aminah, sudikah awak menjadi keluarga saya yang sebenar? Ya, maksud saya kahwin. Itu adalah lamaran rasmi. Abang Razak, akan ada orang yang mengejek kerana usia kita, tetapi itu tidak penting. Yang penting, kita bahagia, bukan? Air mata mengalir. Ya, saya mahu. Sungguh, saya ingin meniti usia tua bersama Abang Razak. Kebahagiaan yang ditemui semula dan beberapa hari kemudian, seperti biasa, pada jam 6 pagi, ketika dia sedang memasak laksa Sarawak di dapur, tiba-tiba sepasang tangan melingkari pinggangnya dari belakang, jantungnya berdebar kencang. Aminah, pada ketika itu, dia merasakan sesuatu yang besar berdenyut di punggungnya. Jantungnya terasa seperti hendak meletup. Ini adalah kali pertama dia dipeluk sebegitu dan sentuhan itu terasa amat berbeza daripada sentuhan arwah suaminya. Jangan lepaskan. Dia cuba melepaskan diri kerana terlalu terkejut, tetapi pelukan itu semakin erat. Sekejap sahaja, biarkan saya begini sebentar. Kata-kata itu membuat seluruh tubuhnya menggigil. Sebulan berlalu sejak mereka mengesahkan perasaan masing-masing dengan cara ini. Tiba masanya untuk memberitahu orang lain tentang hubungan mereka. Yang paling sukar adalah memberitahu anaknya. Anaknya pada mulanya membantah, tetapi akhirnya faham. Melihat betapa gembiranya dia, hati anaknya berubah. Jika mak bahagia, saya pun gembira, katanya. Jiran-jiran pada mulanya berbisik-bisik, tetapi itu tidak penting. Melihat mereka saling menyayangi dengan tulus, jiran-jiran mula memberkati mereka. Sehingga kini, ia adalah proses persiapan. Kebahagiaan sebenar baru bermula. 3 bulan kemudian, mereka benar-benar berkahwin. Majlis perkahwinan sederhana, hanya ahli keluarga dan kenalan rapat yang hadir, walaupun tidak mewah, tetapi ia adalah masa yang hangat dan ikhlas. Apabila Abang Razak memegang tangannya dan berkata, sekarang kita benar-benar menjadi keluarga, air mata mengalir. Begitulah kehidupan baru bermula. Sekarang, mereka telah berkahwin selama setahun. Setiap pagi apabila dia bangun, Abang Razak memandangnya dan tersenyum. Aminah tidur lena? Ya. Abang Razak pun, dia tidak tahu betapa berharganya perbualan biasa sebegitu. Pada waktu pagi, Abang Razak membancuh kopi dan dia menyediakan sarapan. Puan Aminah sungguh beruntung, walaupun jiran-jiran berbisik, dia tidak peduli, kerana dia benar-benar beruntung. Abang Razak mengucapkan terima kasih kepadanya setiap hari. Aminah, terima kasih. Untuk apa? Kerana memberi saya peluang untuk mencintai lagi pada usia ini dan kerana menjadikan saya seorang manusia sebenar yang tidak hanya bergantung pada kerja syarikat. Kini, Abang Razak bekerja di pejabat secara sederhana dan menghargai masa bersama dengannya. Mereka pergi membeli belah bersama, memasak bersama dan menonton drama bersama. Dia tidak tahu rutin harian sebegitu akan begitu bahagia. Kita memang ditakdirkan bersama, ya? Kenapa? Kerana kita bertemu dengan begitu tepat. Betul. Memang terasa seperti takdir. Dia fikir hidup bersendirian adalah perkara biasa
Tetapi kini dia tidak percaya dia pernah hidup sendirian. Apa yang akan dia lakukan tanpa Abang Razak? Saya pun begitu. Tanpa Aminah, saya akan menjadi tua sendirian dan kesepian. Kadang-kadang apabila dia teringat masa lalu, dia rasa pelik. Siapa sangka hubungan yang bermula sebagai pembantu rumah akan menjadi begini? Aminah, apa yang awak fikirkan ketika pertama kali melihat saya? Sejujurnya, saya fikir Abang Razak adalah seorang datuk yang kesepian. Haha, betul. Saya pun, apabila pertama kali melihat Aminah, saya fikir awak seorang yang telah melalui banyak kesusahan. Ketika itu, mereka tidak tahu mereka akan menjadi begitu penting antara satu sama lain. Cinta benar-benar mengubah seseorang. Semasa muda, dia tidak tahu apa itu cinta. Sekarang dia rasa dia tahu. Ia adalah tentang saling menghargai dan menyokong. Kepada anda yang hidup bersendirian, dia ingin katakan, cinta boleh bermula semula bila-bila masa. Dia sendiri memulakan cinta baru pada usia 64 tahun. Anda juga boleh. Usia hanyalah angka. Yang penting, hati anda muda. Jangan berputus asa. Akan ada seseorang yang menunggu anda di suatu tempat. Dia ingin tahu kisah cinta anda juga. Jika anda mempunyai pengalaman yang sama atau sedang mengimpikan pertemuan baru, kongsikan di bahagian komen. Kita akan saling menyokong. Dan jika ada kenalan anda yang hidup bersendirian, kongsi video ini. Ia mungkin menjadi mesej harapan bagi seseorang. Cinta yang bermula lewat seperti kisahnya juga boleh menjadi begitu indah. Beranikan diri anda. Untuk terus menonton kisah-kisah mendalam tentang senja, sila langgan dan aktifkan loceng notifikasi serta berikan sokongan dengan like. Setiap klik anda adalah dorongan besar untuknya menghasilkan video. Ini adalah Asmara Seng yang bercerita tentang cinta lewat yang mekar semula di senja kehidupan dan kesepian serta keberanian yang kita semua boleh alami.